Pihak polis telah menahan seorang lelaki berusia 22 tahun yang memakai tudung sambil minum minuman keras dalam sebuah rakaman video tular kerana mencetuskan sensitiviti agama dengan penahanan dibuat di Subang Jaya kira-kira jam 4.30 petang pada Rabu. Seorang wanita berusia 24 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan dan siasatan awal mendapati individu yang berhijab serta meminum minuman keras dalam rakaman adalah seorang lelaki. Kes disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT bahagian pendakwaan Undang-Undang D5 Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman mengikut Seksyen 298A Kanun Keseksaan serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Polis Diraja Malaysia menegaskan tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang sengaja mencetuskan sensitiviti keagamaan dan menggesa orang ramai agar menggunakan media sosial secara bijak serta berhemah khususnya melibatkan isu 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja. Video berkenaan dipercayai mula tular selepas dimuat naik oleh seorang pengguna laman TikTok yang berkongsi tangkap layar daripada akaun media sosial lain sekaligus mencetuskan pelbagai reaksi dalam kalangan pengguna media sosial. Ya Allah. Hang memang bodoh kalau hang Melayu dan hang minum arak. Bukan setakat agama saja tegar minum arak. Tetapi kajian sains terkini menunjukkan tak ada benefit satu pun arak kepada tubuh badan korang. Sekejap aku tunjuk medical research tu. Hang baca. Rebuih, minum, hadam baik-baik. Tapi sebelum tu aku nak cerita sikit lah. Lah ni aku ada dekat Cameron Highland. Benda ni berlaku dekat Cameron Highland semalam. Inilah bukti aku memang duduk dekat Cameron Highland, tanah rata. Semalam aku dengan wife aku sajalah jalan-jalan kan, nak kereta cari makan malam-malam. Sebab yalah dekat tanah rata ni dia banyak kedai tutup. Sampailah aku jumpa satu kedai ni, kedai Speedmart kot, yang mana sebelah dia pub pukul 12 tengah malam. Nama pun pub, mesti ada arak, takkan isi rak kot. Dan ada sekumpulan manusia, ada orang putih, ada orang India, ada Melayu, seorang Melayu. Dia pakai cap. Dan aku lepas parkir kereta dan aku jalan dengan wife aku. Ada berselisih dengan dia. Waktu tu dia tengah duduk dekat meja, ada sebotol arak depan dia, dia tuang. Bila dia perasan aku dengan wife aku lalu tepi, dia seakan-akan macam malu lah sebab minum arak. Aku dengan wife pun apa lagi, membawang lah. Tapi dalam duk membawang pun dalam hati dia rasa sedih. Sebab apa? Aku tengok bangsa aku sendiri minum air kecil setan. Jadi sedih. Lah ni kalau hampa minum, hampa tengok baik-baik. Aku nak bagi tahu something. Kat sini aku tak mau cakap soal agama ataupun hukum hakam. Sebab apa? Dalam Al-Quran dah mention clearly yang arak tu haram. Tapi apa yang aku nak bincang adalah kajian belakang ni. Mereka buat kajian, saya menunjukkan tak ada satu benefit pun ataupun dos arak, berapa bilangan cawan, bilangan gelas yang korang minum, tak ada benefit langsung kepada kesihatan tubuh badan hampa. Even WHO pun dah bagi tahu benda ni. No level of alcohol consumption is safe for our health. So benda ni adalah general statement, bukan setakat untuk Melayu, bukan setakat untuk orang Islam, untuk semua bangsa manusia. Arak tak ada benefit satu pun untuk kesihatan korang. Ni satu lagi kajian. Alkohol adalah toksik, psikoaktif dan dependence producing substance yang mana diklasifikasikan sebagai punca kepada kanser oleh International Agency for Research on Cancer. Alkohol boleh menyebabkan kanser. 7 kanser yang common. Ni, kajian ni. Kalau hampa baca balik semua ni, breast cancer. Dah lah breast cancer ni pembunuh nombor 1 wanita. Kalau hampa nak hilang breast hampa macam ni, hampa minum arak. Yang kedua, bagi lelaki, colon cancer. Kanser usus antara pembunuh senyap bagi lelaki dan wanita. And bukan itu saja, alkohol juga meningkatkan risiko kena stroke dan sakit jantung. Ni research ni. Alkohol bukan sahaja merosakkan jantung, dia juga merosakkan salur darah korang. Sebab apa? Dia dapat meningkatkan injury kepada dinding-dinding salur darah, yang mana akhirnya menyebabkan salur darah tersumbat. Ni kajian ni.
And hampa perasan tak kalau orang tu suka minum alkohol, dia punya watak dan dia punya keterampilan dia nampak kusut masai. Lepas tu muka dia macam tua sebelum usia. Perasan tak? Tahu pasal apa? Sebabnya alkohol itu sendiri meningkatkan radikal bebas dalam badan, yang mana radikal bebas sangat toksik kepada sel-sel. Dia akan merosakkan sel-sel yang hidup, sel-sel yang muda, sel-sel yang tua. So maksudnya sel muda, sel tua semua jahanam, lingkup. Dan organ-organ korang, kulit-kulit korang semua akan mati. And alkohol juga dapat merosakkan struktur brain. Bukan setakat struktur luaran, dalaman sekali. Tak percaya? Ni kajian dia. Sebab itulah orang yang heavy alcohol consumption, dia punya productivity, dia punya mental clarity, semua tunggang langgang. So macam korang nak minum alkohol lagi, tak usahlah minum alkohol. Hampa minumlah banyak lagi minuman-minuman yang banyak benefit. Daripada hampa minum alkohol, baik minum jus. Daripada hampa minum alkohol, minum air sirap. Daripada minum alkohol, hampa minum air bali. Benda tu banyak lagi benefit. Buang duit, membazir je. Dah alkohol tu mahal. Ni, bijak sikit, okay?